Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama, apa khabar? Okey, hari ni kita orang nak tunjuk lah macam mana salah satu sumber makanan yang kita gunakan untuk bagi lembu kita makan ataupun ternakan kita makan lah. So yang korang tengok ni, hari ni kita ambil rumput liar dengan cara macam mana kita mesin semua rumput liar yang ada di kebun sawit. Okey, ini kerana apa? Sebab benda ni kalau tak rumput ni kita kena racun. Okay, so kalau kena racun kita tambah kos lah. So sebenarnya menternak ni boleh mengurangkan kos kita berkebun secara tak langsung lah, dengan syarat mesti rajin aja. Sebab apa? Sebab makanan ternakan kita salah satunya sumber seratnya ialah dari rumput ataupun daun hijau. So tu saja benda yang korang kena tahu dan korang kena ambil berat lah. Okay, so tu saja untuk hari ni. Kita jumpa lain kali. Bye bye.